Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia dan salam pintar KDRI. Pada hari ini, saya akan memperkenalkan sebuah inovasi saya yang bernama Putar Bajaso. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Amalina Najwa binti Hishamuddin dari Unit Bahasa Melayu 3. Saya merupakan ambilan 2025-2030. Inovasi saya pada hari ini ialah Putar Bajaso. Putar Bajaso adalah alat bahan bantu mengajar yang direka khusus untuk membantu murid menguasai kemahiran membaca, memahami petikan dan dapat menjawab soalan struktur dengan lebih mudah, menyeronokkan dan interaktif. Bajaso merupakan singkatan daripada baca, jawab soalan yang memberi pendekatan utama iaitu membaca petikan, memahami soalan dan juga mendapat sokongan daripada ahli kumpulan ketika aktiviti dijalankan. Masalah ini berpunca daripada beberapa faktor, terutamanya dalam kurang penguasaan kosakata atau yang lebih utama ialah kurang keyakinan untuk melakukan aktiviti bertulis. Oleh itu, murid-murid akan meneka tanpa mengetahui ataupun memahami maksud soalan yang diajukan. Itu, saya mencipta satu inovasi iaitu Putar Bajaso yang bukan sahaja menekankan pembelajaran tetapi menjadi gamifikasi dalam pembelajaran untuk menarik minat belajar secara aktif dan bersemangat dalam empat objektif dalam inovasi Putar Bajaso, iaitu yang pertama, membantu murid untuk membaca petikan bahasa Melayu dengan sebutan dan intonasi yang betul. Seperti yang kita lihat dalam inovasi sebentar sahaja tadi, inovasi tersebut menekankan aspek suku kata, di mana setiap perkataan dalam petikan, suku katanya mempunyai warna yang berlainan. Yang kedua ialah meningkatkan keupayaan murid untuk memahami isi kandungan teks dan menjawab soalan struktur. Yang ketiga ialah dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan kerana inovasi ini berasaskan pendekatan gamifikasi iaitu bermain sambil belajar. Yang terakhir, dapat menyemai nilai cinta akan bahasa Melayu. Putar Bajaso direka dalam bentuk roda pusing interaktif yang dilengkapi dengan kad petikan, kad jawapan dan juga kad pemahaman. Cara bermain ialah murid perlu memilih set soalan yang telah guru berikan dalam kotak di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian, murid-murid perlu membaca seluruh petikan dan menganalisis isi kandungan teks. Seterusnya, murid perlu membaca soalan struktur yang telah diberikan. Sebagai contoh, soalan struktur yang diberikan, apakah hobi Farah? Murid-murid perlu memusing dan membaca isi penting dalam petikan yang telah diberikan. Jawapannya, hobi Farah ialah melukis. Jadi, murid-murid perlu cabut, kemudian putar semula dan tampal ni soalan yang diajukan. Di sini saya turut menggabungkan elemen entertainment iaitu pendidikan dan hiburan yang bukan sahaja dapat menarik minat murid tetapi dapat mewujudkan suasana yang positif dan menyeronok. Putar Bajaso memberikan elemen kejutan kepada murid kerana murid akan berasa teruja untuk mengetahui soalan apa yang akan mereka perolehi daripada guru-guru mereka. Secara tidak langsung, mereka belajar tanpa tekanan kerana aktiviti ini dijalankan dalam bentuk permainan secara berkumpulan. Hasil pelaksanaan Putar Bajaso telah menunjukkan peningkatan yang baik dalam kalangan murid-murid sekolah rendah, di mana dahulunya terdapat murid-murid pasif dalam kelas, tetapi kini murid-murid tersebut telah berani dan yakin untuk menjawab soalan di hadapan kelas. Mereka dapat menjawab soalan struktur dengan lebih tepat kerana mereka dapat memahami isi kandungan teks
dan isi utama sebelum menjawab soalan. Selain itu, aktiviti ini dapat membina keyakinan diri dalam diri murid-murid, melatih kemahiran berfikir secara kritikal, membina ataupun memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan dan dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Bagi aspek guru pula, ia dapat memudahkan proses pengajaran kerana bahan tersebut telah disusun dengan sistematik dan dapat digunakan secara berulang kali. Dari segi kecekapan, inovasi putar Bajasur dapat menjimatkan masa kerana aktiviti ini dijalankan secara bersendirian dan secara berkumpulan mengikut tahap kebolehan murid. Inovasi ini juga mempunyai tahap pengulangan yang tinggi. Guru lain boleh menggunakan inovasi ini dengan mengubah suai petikan atau menyesuaikan tahap kesukaran soalan. Sebagai contoh, inovasi ini boleh digunakan untuk subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sains. Dari aspek kos, inovasi ini menggunakan kos yang sederhana kerana menggunakan kotak yang terpakai, kertas warna dan kertas laminat. Walaupun mempunyai kos yang sederhana, tetapi inovasi ini dapat bertahan dengan lama dan menarik. Penggunaan inovasi ini dapat memupuk pelbagai nilai murni dalam diri murid-murid. Sebagai contoh, ketika melakukan aktiviti secara dalam berkumpulan, mereka dapat memupuk semangat kerjasama dalam ahli kumpulan untuk mencari isi, membaca petikan dan menjawab soalan struktur. Jelaslah bahawa melalui inovasi ini, mereka bukan sahaja dapat mahir dalam penguasaan akademik, tetapi mahir dalam jati diri dan sahsiah. Secara keseluruhannya, inovasi putar Bajasur berjaya membuktikan bahawa pembelajaran bahasa Melayu menyeronokkan dan menarik. Inovasi ini bukan sahaja dapat membantu murid menguasai kemahiran membaca dan kemahiran menjawab soalan struktur, namun dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan, aktif dan interaktif. Harapan saya supaya putar Bajasur berpotensi untuk meningkatkan kemahiran literasi bahasa Melayu di sekolah serta dapat meningkatkan budaya membaca dalam kalangan murid-murid. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bye-bye.